Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang sidang penonton sekalian. Kita sering mendengar satu cerita tentang terdapat satu orang perempuan pelacur. Dalam hadis sebut dari kalangan Bani Israel. Dia telah kehausan. Kemudian dia datangi satu perigi, minum air di sana. Kemudian dia nampak ada seekor anjing yang mengelilingi perigi tu. Kemudian dia pun dengan ihsan dia masuk dalam perigi, dia cabut kasut dia, cedok air dan bagi minum anjing yang kehausan itu. Kemudian kata Nabi SAW, faghufira laha, lalu dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis yang masyhur, kita selalu dengar kan. Tetapi saya dapati ramai orang salah faham terhadap hadis ini. Ya, kita tak nafikan hadis ini menunjukkan sisi rahmat Allah yang begitu luas, sehingga seorang pelacur yang bagi minum anjing boleh terhapus dosa melacurnya. Tetapi ada beberapa fakta dan hakikat-hakikat yang besar yang tersembunyi, yang terdapat dalam hadis ini, namun tidak difahami oleh ramai orang yang membaca hadis ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif fiqh al-ubudiyah ataupun dari perspektif tauhid al-ibadah, sebenarnya kesalahan yang besar diampunkan kerana kesalahan yang kebaikan yang kecil, seperti mana dalam hadis ini, dia tidaklah berlaku secara mudah seperti itu. Dan kita tak boleh buat satu kaedah bahawa siapa pun pelacur dalam dunia ni, untuk menghapuskan dosa melacur itu cukup dengan dia bagi minum anjing ataupun binatang. Dan hasil daripada hadis ni juga ada yang cuba buat kesimpulan bahawa kalau kita bagi minum anjing pun terhapus dosa melacur, apatah lagi kalau kita bagi minum manusia. Kan, bagi minum mak ayah kita, bagi minum orang yang susah, manusia, yang jauh lebih banyak manfaat daripada anjing, maka tentulah pahalanya lebih besar. Jadi dengan kita buat dosa besar ni, maka cukup dengan kita bagi minum manusia ataupun bagi makan. Ada sudut yang betul pada kesimpulan itu, tetapi hadis ini perlu difahami dengan neraca ilmu, khususnya dari sudut ilmu tauhid. Dan kata Syekhul Islam bila mengulas tentang hadis ini, walaysa kullu hasanatin tamhu kulla sayyi'atin, tak semua kebaikan menghapuskan setiap kejahatan. Jangan kita ingat amalan dalam hadis ini terpakai untuk semua orang. Maksudnya, dengan kita bagi minum anjing, boleh menghapuskan dosa besar. Boleh jadi, kata Ibn Taymiyah, ada pelacur lain buat benda yang sama, tapi tak dapat faedah yang sama. Kerana apa? Ini yang perlu kita tahu, bahawa hadis ini yang Nabi SAW cerita ini berlaku pada spesifik perempuan, dan perempuan itu telah melakukan spesifik amalan. Maksudnya bukan semata-mata dia bagi minum tu saja, tetapi ada perkara-perkara besar yang telah berlaku dalam hati dia. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, falaysa kullu baghiyin saqat kalban yughfar laha, bukan setiap wanita pelacur dalam dunia ni yang bagi minum anjing akan diampunkan, tetapi ada rahsia di sebalik amalan dalam perbuatan pelacur dalam hadis tadi. Kata Syekhul Islam, fahazihi sakhatil kalba biimanin khalisin kana fi qalbiha faghafara laha wa illa falaysa kullu baghiyin saqat kalban yughfaru laha. Kata dia, wanita tadi yang bagi minum anjing itu, waktu dia bagi itu, dia bagi dalam keadaan iman yang khalis, iman yang murni. Fa'alahu idzaka biimanin khalisin, dia melakukan hal itu dalam keadaan iman yang murni, wa ikhlasin qa'imin biqalbih, dalam keadaan keikhlasan yang tertegak dalam jantung hatinya. Jadi ganjaran yang besar yang diberi kepada wanita tadi adalah bukan kerana semata-mata bagi minum tu, tapi kerana keikhlasan dan keimanan dia yang tengah memuncak pada waktu itu. Memang waktu dia bagi dengan ikhlas.
Dia bagi dalam keadaan dia mengharapkan dengan harapan yang begitu besar kepada Allah SWT. Dengan iman yang tinggi. Ialah soal dia melacur tu soal lain lah. Kan? Itu dosa dia pada sisi melacur lah. Pada waktu melacur tu. Dan bila dia bagi minum waktu tu, dia bagi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan. Dan kata Ibn Taymiyah, boleh jadi ada pelacur lain yang buat benda yang sama. Tidak menghapuskan dosa melacur, tapi menghapuskan dosa kecil. Kerana darjat iman dan ikhlas yang ada pada wanita itu yang mungkin berbeza dengan wanita yang Nabi cerita dalam hadis ni. Sebab itu kata Syekhul Islam, innal a'mala tatafadalu bitafaduli ma fil qulubi minal imani wal ikhlas. Sesungguhnya amalan-amalan ibadah kita ini berbeza-beza kelebihannya bergantung kepada perbezaan apa yang ada dalam hati daripada iman dan ikhlas. Ini kita dapat ambil beberapa faedah daripada penerangan saya ini, iaitu yang pertama, pentingnya keikhlasan dalam semua amalan. Sebab tu kata Ibn Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, semua amalan yang disabitkan fadilat padanya tidak akan diperolehi ganjaran itu melainkan dengan ikhlas. Jadi dalam konteks perempuan ini memang waktu dia bagi tu dia ikhlas. Bukan semata-mata dia bagi tu sebab kesian tengok binatang tak ada makan. Sebab dia ni memang suka binatang ke, bukan. Tapi sebab dia memang ikhlas. Memang dia bagi tu lillahi ta'ala. Kata Ibn Taymiyah, makna ikhlas adalah khuluul qalbi mimma siwallah. Mengosongkan hati daripada apa-apa selain Allah. Maksudnya bila dia bagi tu, tak ada apalah hati dia melainkan mengharapkan keredaan Allah. Mengharapkan ganjaran Allah. Mengharapkan Allah ampunkan dia. Itulah hakikatnya. Jadi ganjaran yang besar tidak mudah-mudah boleh apa? Dihapuskan kerana amalan yang kecil. Melainkan kerana amalan lain yang besar yang menyertai amalan itu. Amalan yang kecil kita nampak tu amalan zahir. Tapi dalam hati dia telah berlaku amalan yang besar. Itu ikhlas yang memuncak. Jadi tidak sewenang-wenangnya kejahatan yang besar dihapuskan kerana kejahatan amalan zahir yang kecil, melainkan kerana ada amalan hati yang besar menyertai amalan zahir yang kecil itu. Barulah dia dapat pahala ataupun ganjaran yang besar tadi. Terhapusnya dosa melacur. Kemudian kata Ibn Taymiyah, sebahagian salah dulu selalu menyebut innar rajulaini la yakunu maqamuhuma fi saffi wahidin wa baina salatayhima kama baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya dua orang lelaki, dia kata, boleh berada pada satu saf yang sama. Solat yang sama, saf yang sama. Tetapi wa baina salatayhima, di antara dua orang ni, kama baina as-sama'i wal ard. Ganjaran di sisi Allah macam langit dan bumi. Jadi pertama pentingnya ikhlas, yang kedua tuan-tuan dan puan, amalan hati. Di sini ramai orang dia tidak ada kesedaran yang tinggi tentang kepentingan amalan hati. A'mal qulub a'zam min a'mal jawar. Ini di antara kaedah tentang amalan hati. Amalan hati lebih besar dan lebih agung daripada amalan anggota. Amalan anggota tidak ada nilai apa-apa melainkan kerana amalan hati. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging dan darah binatang korban itu, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa daripada kamu. Walaupun semua orang buat korban yang sama, agih daging yang sama, tumpahkan darah yang sama, lembu yang sama, tetapi takwa orang tak sama. Takwa orang yang buat tu tak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang ibadah korban dia menghapuskan dosa dia begitu besar. Ada orang ibadah korban dia hanya menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Jadi ini adalah suatu hakikat tentang fiqh al-ubudiyah yang perlu kita fahami dalam kita beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu saya adakan kelas menggapai hakikat iyyaka na'budu yang saya susun sendiri modul berdasarkan kitab-kitab para ulama muktabar, khususnya kitab-kitab al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan ulama-ulama yang lain, supaya kita memahami disiplin sebenar ibadah dalam Islam. Apa akar umbinya, apa pelengkapnya, apakah hal-hal yang menyebabkan ibadah kita paling banyak pahala, paling tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala.
paling kualiti. Apakah syarat-syarat yang menyebabkan amalan diterima dan seumpama dengannya. Saya adakan satu modul, jadi kalau jika ada dari kalangan sidang penonton yang berminat, insya-Allah program ini sangat bermanfaat, hatta kepada saya sendiri yang menyediakan modul ini. Masya-Allah, banyak perkara-perkara baru yang saya jumpa, yang saya rasa perlu saya kongsikan kepada kaum muslimin seluruhnya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.